Hi guys, welcome back to my channel. So, video kali ni saya nak tunjuk yang saya pergi team building dengan dorang semua. Satu team, satu kedai. Saya bawa dorang semua pergi bercuti kat Melaka untuk team building untuk dapatkan dorang punya chemistry balik. Ya, sebab ramai budak-budak baru, disebabkan ramai budak-budak baru. So, saya terpaksa untuk upload, terpaksa untuk buat team building ni. Kita ambil masa cuti 3 hari 2 malam untuk dapatkan dorang punya energy balik. Let's go. Jangan terima aku mat. Fokus hari. No, ambil gambar dulu. Ni tengah prepare. Tim semua dah bagi. Game pertama kita nak buat apa? Game pertama kita nak buat bendera. Lepas tu? Slogan dengan nama grup. So tim kita orang dah bagi dah tadi apa semua. Dah bagikan ikut kepala-kepala ada ketua masing-masing. So kau jangan degil boleh Mat? Kau pergi. Jangan bergambar. Kau jangan degil. Main. Diorang ni banyak main daripada buat kerja. Saya bawa Asian Camp senang sebab nanti nak mandi kolam apa semua. Let's go. Kena banyak aktiviti main air kot rasanya. Tapi tak tahulah, tengok lah. Sebab saya tak tahu apa diorang buat. Sebab aktiviti ataupun acara apa semua adik saya handle. Saya cuma anjurkan aja. Semua dah cukup ke? Dah benda. Kita semua duduk dalam kumpulan masing-masing. Dalam kiraan 10 9 8 Airin kau atas sini. Airin yang kena atas sini. 5 4 3 2 1. Kalau tim aku kena block ada. Boleh? Boleh. Jangan malu-malu panggil bro dah. Hello. Cepat lah. Portugal. Cepat. Mantap. Kumpulan kita tembak tau. Hilang. Lantai panas dia. Lantai panas. Arif 5 minit dia duduk diam. Tak boleh 5 minit. Nak dapat kain dah. Tunjuk sikit kain. Nak dapat kain. Disiplin degilnya. Ketua kumpulan. Iman degil. Iman Ubicol degil. Kumpulan ni dah bagus sebab diam. Mana kumpulan ni dah? Oh, kumpulan ni dah. Tu apa? Ni apa? Oh, ni color. Oh. Okey. Sekarang Farina dah bagi semua bahan-bahan untuk buat bendera. So dekat tangan ketua kumpulan sekarang ni adalah bahan-bahan untuk korang buat bendera. Sekarang kita akan bagi satu pistol setiap kumpulan untuk dijadikan sebagai harta karun korang. Harta karun? Korang nak buat dengan pistol tu. Nak pistol apa? Setiap malam pun kena jaga pistol. Ada kumpulan kena jaga pistol masing-masing sampai habis trip ni. Siapa pistol yang hilang, pistol tu korang kena jaga macam nyawa korang sendiri. So siapa yang terjumpa siapa yang jumpa pistol pihak lawan dibenarkan untuk curi. Curi lepas tu simpan. Ya, nanti ada markah ke? ada. Oh, tengok. Jumpa sekarang. Kita nak dapat ada pistol guys. Kenapa? Dapat ada pistol? Dapat ada pistol. Dapat. Awal dapat point. Dapat point awal. So, Tercari dia dapat 1 point. So dapat point awal. Let's go. Tak ada pistol kita dekat aku. Mana ada? Dah basah dah ni. Tak ada pistol. Nampaknya ada kumpulan yang dah hilang pistol lah. Mana ada? Tak ada pistol. Angkat minta. Tak tahu. Jom. Mana kumpulan Airin? Jom. Kumpulan Airin menggerak. Let's go. Jom. Dapat tu pistol. Tengok pistol ni. Jangan. Mana pistol? Pistol mana di mana? Pistol mana di mana?
Tak, diorang tak. Kita itu point kita tu. Nak mau kengok apa? Ada. Okay dah. Kita dah settle. Sekarang ni kita nak kena apa? Buat apa? Lukis. Kita kena buat bendera. Okey, Hafiz bagi cadangan. Mikdad bagi inilah. Mikdad lukis lah. Halo. Tak pandai. Pakai kaki je. Kita ada masa berapa jam? 1 jam. Okay, sekarang ni kita nak kena Api Tulis tu pandai. Tahulah. Tengoklah macam mana. Let's go. Iman. Aduh. Boleh halal tu. Ni tinggal lah. Kita orang punya team ni lah. Kena buat lukis-lukis dulu. Ni Iman punya pistol. Iman lah. Dia mau bagi je. Benda-benda. So kita orang akan start lukis dulu. Kita orang akan bincang cadangan macam mana. So let's go. Ni dah tak semangat. Ni dah tak mood. Ni jadi tak dah. Okay tak apa. Yang ni kita bagi Hafiz. Yang ni kita bagi Hafiz dulu. Nanti ada game lain kita bagi Mikdad. Kau pula ni. Apa? Pengadil duduk aircon ni. Tanda clap lah. Tak apa, logo korang paling smart aku rasa. Korang kena ingat tau. Korang bijak ada. Logo korang bijak ada. Ya. Jangan tengok. Korang kan ambil jogging. Ada Aurat, kena-kena dengan guys. KPI korang. Ada aurat. Tak. Ni boleh Happy macam rama-rama sikit. Okay tu Happy. Walaupun nak macam bangang-bangang. Tim boleh naik gaji ya? Naik Naik gaji ya? Naik gaji. Hey. Tim kita bagi gaji lebih sikit. Kita nilai tau. Kita boleh sabotage team lain ke? Boleh basahkan bendera tu. Ya. Ya. Sekejap. Tanya juri. Boleh basahkan boleh sabotage tak? Nak tanya. Tak bukan daus, host. Sini. Kita boleh sabotage tim orang. Masa sabotage macam mana? Sabotage macam mana? Tembak air. Boleh. Tapi kalau boleh jangan kena bendera sebab diorang tengah nak semangat nak buat. Oh yeah. Nanti basah kesian kat So diorang. tak boleh sabotage lah. Untuk curi pistol boleh lah. Sabotage curi pistol boleh. Ini pistol apa? Ni pistol aku. Oh, memang ada lebih lah. Saja nak mengelirukan keadaan. Pistol ni korang guna lah untuk korang nak buat apa-apa pun. Korang boleh main tembak pakai pistol korang tapi kena jaga. Oh, okey. Asal kita orang ada dua sebab kita orang pergi je. Combo apa je? Tak buat apa lagi. Masih tak ada idea lagi. Masih tak ada. Orang terus cari logo dia tengok politik pula. Aduh, Daud. Siapa leader tim ni? Oh, Nida leader. Ni leader dia. Ni tim apa nama tak bagi ah? Okey. Nanti Kita akan reveal. Okey, nanti akan reveal Kita tengok diorang buat apa. Diorang dah dapat nama ke belum? Siapa tim leader? Iman. Dah dapat nama grup belum? Belum? Tengah fikir lagi. Tengah fikir lagi lah. Nah, sorry sekarang ni aku tengah jadi media. Aku tengah jadi media sekarang. Markah dah banyak tolak ni. Ni aku punya. Ni Angah sambutan. Mana ada? Dia boleh minta Iman. Iman yang bagi, Iman cakap pegang lah. Mana ada? Korang nak dapatkan markah balik, korang kena curi. Lah bantu grup korang. Aku media lah, tengah buat vlog. Grup korang juga. Ya, okey. Okey. Tahu tak? Okey. Mana curi? Dia kena curi yang orang tidur begini. Boleh curi. Curi. Pecah pintu ke? Pecah. Kau dah dapat nama tim belum? Ni jahat, ni main jahat guys. Iman main jahat guys. Tak, kau dah dapat nama grup belum? Nah, dah dapat nama grup. Tak, dah dapat nama grup belum? Belum. Dah. Siapa leader? Ni, apa Pikachu? Bagi grup sendiri. Orang tengah drawing ni. Garang tak? Pendang. Haris jangan lama-lama senyum. Kaki dia panas. Aku cuba nak ambil Mamat punya pistol tapi macam susah sih balik kat dalam. Ni yang kau lukis Pis. Itu idea. Ni try lah. Ni asal Mitsubishi pula ni. 1, 2, 3. Okey. Tong punya ni nak siap dah. Fly bye.
Rama-rama kita orang warna biru, warna purple. Tak tahu warna apa. Kau nak buat apa ni? Bintang? Tak ada tambah ni. Sesungut. Oh, Segugup kata ada segugup. tak ada kepala. Aduh. Dah tak ada kepala. Ni logo bukan nak lukis hewan. Mana boleh? Tak boleh lah. Kita mana tahu. Tak boleh Aman. Dia dah Rupanya kau yang leka. Tukang aku, kau bagi aku. Kau punya pistol aku bagi ni. Kau yang leka. Ni maruah kita lah. Tak, aku jaga. Kau cagar. Dia nak cagar pistol dengan tali dah. Bodoh. Nak cagar bagus. Ha? Ni maruah diri kita tak? Maruah kumpulan. Tak, cagar. Tak siap lagi, banyak puan tolak. Kita orang cari dulu, kita orang dapat benda ni dulu. Kita orang pakai dulu selagi diorang apa, selagi kita orang tak habis guna, diorang takkan dapat guna staple gun dengan tali rapia ni untuk diorang ikat. Awal langgar ni, Mat. Awal langgar, Mat. Mama pegang pistol, Mama pegang pistol. Mama pegang pistol. Mama pegang pistol. Mat, pon kau ni, Mat. boleh lepas. Tak dapat. Tak dapat. Sama. Ambil. Gigit dia. Weh, hilang weh, lorang weh. Lorang kita kejar weh. Kamu pernah ni. Tembak dia. Dah habis masa belum? Dah habis masa belum? Pok jatuh. Dengan ayam kau tak boleh lawan. Dah habis masa belum? Cepat habis kan? Dah berkumpul. Okey dah tamat. Jangan dah tembak aku, sial. Oh, bergaduh dalam air. Nopek dong kau, Rai. Aku dah boleh dapat. Kita orang punya mesti menang ni. Tengok dia orang punya apa benda Naruto campur apa benda ni. Oh, ni okey lah. Ni apa? Five Ranger. Oh. Dah kita buat yang kat tempat lapang sikit lah, kat situ. Depan sana. Kat depan sana. Yang kedua. Oh, kita dulu tau. Macam ni tepuk tu kan. Aku kat depan. Ikut je. Bye-bye tu slow ke? Bye-bye tu slow okey. Oh, kita. Tolong rekodkan korang. Nak ke kanan ni? Dah. Okey. Sekarang ni kita nak kena buat apa dulu ni? Present apa? Explain nama grup, kenapa bendera, bentuk apa tu. Dah. So, kita orang terinspirasi daripada rama-rama yang terbang bebas dekat udara kita sekarang ni. Kita orang design untuk buat rama-rama, and warna biru ni melambangkan biru apa? Keberanian. Keberanian. Kuning tu adalah target untuk kami fly ke mana. Kita punya slogan fly bye-bye. Okey. Ada masa yang tersendiri. Nama grup. Nama grup kita adalah 5KG, bermaksud adalah 5 ketua. 5 ketua. Kita tak ada ketua. Kita semua ketua. Semua boleh decide. So kita semua pandangan masing-masing, sebab kita teamwork. Semua ketua. So tak ada siapa yang ini apa ada yang itulah. So kita nak kena buat apa lagi? Nama ulang baliklah nama grup, slogan terus. So slogan kita orang adalah fly bye-bye. Serentak apa benda ni? Itu belum lagi. Itu namanya. Oh, Kenapa okey. slogan fly bye-bye? sebab kita orang nak tinggalkan semua yang kat bawah. Oh. Nak tinggalkan lagi jauh. Apa maksud lukisan dekat bendera tu? Lukisan dekat bendera ni bermaksud rama-rama. Kita inspirasi pada rama-rama yang terbang bebas. Walaupun dia kecil, tapi dia boleh pergi mana-mana yang dia nak. Ingat drone ke? Ingat drone ke? Ada sambutan. So kita orang terinspirasi pada rama-rama. Kita orang memang nak terbang bebas lah. Sorak, kena sorak. Sorakan. Sorakan. Semua ada sorak ah. Semua ada sorak. Semua ada sorak ah. Dia semua ready. Ready. 2, 3. Fly. Bye.
Grup paling senyap dalam dunia. Oh. Grup paling senyap. Ni bentuk jarum ni apa? Islam batu ke? Ada yang ambil dadah ke? Sekarang ni kita orang perkenalkan nama kumpulan kita orang The Five Crew. Kenapa The Five Crew? Engkau je dah 6. So maksudnya The Five Crew 5 berkumpulan. So maksudnya kerja sama. Kerja sama, okey. So maksudnya tak ada yang curi tulang, tak ada yang ringan tulang, semua buat benda. Ada dengan tulang semua berat. Semua berat. Semua berat. Okey, so kita punya apa masuk ular ni ular Kalau korang tengok ni ular. Oi, bahaya ni. Ni ular. Ni benda lain ni. Suka ular ni, suka ular. Ular dia bukan. Ular dia ada masuk. Okey, masuk bendera ni. Okey, kenapa ada tiang kat tengah ni? Okey, ular ni ibarat staff dengan majikan, kita bersatu untuk memajukan bisnes. Kita orang bukan ular. Kita orang bukan ular. Kita orang bukan ular. Ada orang cakap kita ular. Tolak 5 markah. Tolak 5 markah. Kira okey, mana majikan? Ni majikan. Ni majikan. Yeah. Ni penjaga, korang yang jaga. Ya betul. Oh, okey. Ada takkan saya saja. So kita ada masuk di sini diri. Oh. Okey, itu saja. Kepau ni merah tu apa? Ni maksudnya kita punya moto kita. Moto bendera kita. So Okey. apa maksud dia? Aku datang, aku lihat, aku menang. Oh. Oh. Kita tak kosong. Nak Mamat sebut boleh ke? Boleh. Kuat Mamat. Cepat Mamat. Vending machine. Sorakan. Ada sorakan ni. Korang ada sorakan ni? Okey, sorakan. Nak dengar. Hei. 1, 2, 3. 5 more. Oi. Next apa? Oh, Haris. Oh. Kapenci. Cepat boy. Ni geng datang lambat ni. Ada yang datang lambat ni. Yang datang awal Picha dengan Haris. Yang lain semua suka datang lambat. Nama tim kita orang All Star. Oh, All Star. Jenama kasut Bombers. Sebab kita orang nak semua dalam tim ni nak ke depan. Oh, naik ke depan. Star dalam tim Kenapa logo tengkorak tu ada campur nampak ganas? Pencinta keganasan Kita orang terinspirasi pada One Piece. One Piece tapi ada logo Naruto? Satuan saja ya. Oh saja. Oh tambah Jangan tanya lebih-lebih ya. Oh okey. Lagi pernah gaya juri tu ya. Kena marah guys. Saya dah kena marah guys. Tak kena marah diam. Logo ni kita orang terinspirasi pada One Piece. Naruto. Karakter Zoro. Sebab Zoro ni dia punya sifat dia suka sesat. tak sabar. Sabotaj tu. Sabar. Dia suka sesat. Suka tidur. Walaupun dia suka tidur. Walaupun Zoro tu dia suka tidur. Tapi kalau time dia nak training ke apa, dia mesti on time-nya. Dia ada semangat. Dia diam. Oh. Orang dah lukis dah penat-penat. Oh, maksudnya grup ni on time ke? Ya betul. Tapi tadi ada yang lambat kan? Itu dia. Betul. Sebab yang time kerja pun ada yang lambat. Betul bang? Betul. Yang buat sambal pun kadang lambat betul. Tapi ketua dia ni ketua yang lambat. Bulan lain tolong ke tepi, jangan tanya lebih-lebih. Tak. Media. Sorry media. Slogan kami. Besar dia ni. Sorakan. Slogan cakap je lah. Diam. Itulah kan. Okay, 1, 2, 3. Set kita jangan pecah. Tolong tolak markah kumpulan ni 1, 2, 3. Sorakan tak ada ke? Lemah. Dah, diam. Relax. Membantu. Kenapa nama kumpulan nama Five Ranger? Kita orang Five Ranger ialah kekuatan. Kekuatan. Yang lelaki buat apa? Kekuatan dan kelajuan lah. Kekuatan dan kelajuan. Korang tengok kat sini ada tulang kan? Okay. Tulang tu ialah mengukur semangat tim. Mengukur semangat tim. Kalau macam korang tengok dekat api ni, okey, masuk api tu ialah tanda semangat jiwa kita orang. Kayu tu habis bakar padam ah. Kalau korang tengok macam warna dekat api ni, maksud dia makin membara api, makin semangat makin tu yang tadi tu 5B1 tadi tu dengan Mamat. makin membara api, makin semangat kekuatan jiwa. Mantap.
Memang mantul buat apa aku buat macam tu. Mantul dah push ke belum? Okey. Mana apa? Mengumpul ikut tim. Pistol aku tak boleh guna dah. Tengok pistol kau. Tengok pistol kau. Mana boleh? Selamat pagi Pis. Dah bangun belum? Oh tu dah bangun. So hi guys, selamat pagi. Hari ni adalah day 2 kita orang punya team building. Semalam lepas selesai luahan hati apa semua tu untuk semua staff, and kita orang menjawab dengan baik. Diorang bagi tahu sebab apa diorang tu apa semua dengan baik. Alhamdulillah. Macam-macam benda, banyak benda yang kita orang kena improve, tapi Alhamdulillah diorang bagi respon yang bagus, and saya happy dengan diorang. Sebabnya kalau diorang tak bagi tahu macam tu, saya takkan tahu pun. So aktiviti pagi ni sebenarnya kita orang ada senam aerobik tau. Takkan buat senam aerobik dulu, lepas tu baru start game. Tapi tak tahu lah, game tu mungkin hari ni bukan ekstrim, maksudnya lebih sikit untuk dapatkan teamwork, macam ada main tarik tali lah apalah. Oh ya, Asal dia buat apa? Dia nak lari. Dia buat belum lari basikal. Belum basikal dengan Fateh dengan Zat. Dah ke depan dah, laju baju. Dia usah belakang. Sembam dekat di Superman dekat situ. Bila malam? Tangan lu muka lu. Tapi ngap koyak baju. Oh, Iman malam koyak baju sebab tu lah. Baju merah dia tu. Ada lebam muka lah. Alah. Ni tuang tengah berkumpul untuk next activity untuk pagi ni. Hari kedua, day 2. Tak tahu nak buat aktiviti apa mula-mula. Rasanya macam tenang aerobik, lepas tu baru tak lah benda-benda lain. Coki kat mulut lagi. Kasut mana kasut? Aku bawa Tangan angkat. Haji tu pun ikut. Mana dia buang pocong-pocong tangan kat dalam weh? Paling mengarut lah buat pocong-pocong lah apalah. Ni sampai seliuh kaki dia. Kesian abang Di. Terseliuh. Tangan dia. Tangan dia. Dah diimport tau. Tentera Vietnam ada. Tentera Vietnam. Seterusnya kita akan letup-letupkan belon kat kaki-kaki orang. Nampak banyak gila belon. Weh, macam mana nak ikat belon kat ni getah? Ni getah kat betis. tak ada mana boleh macam ni lah. Alah, nak kena buka ke lecis ya. Untuk letupkan Oh, nak letupkan kena pakai kaki. Api tak capai. Macam pecahkan tim lawan lah semua. Yang last, siapa yang last? Tarik! Dah. Belum tutup. Ring, aku pecah satu, kau pecah satu, Ring. Macam monyet lah nak. Macam orang lah. Makin. Semakin. Penat siap main PTP. Kau perlu gila barang. Macam bodoh lah. Benda simple lah tapi penat gila. Sumpah dah lah gemuk. Lepas tu pusing-pusing penat siul. Gimana macam mana? Okey, Man? Okay, tadi masih lagi bernampas lah. So next game kita orang kena kutip bola masuk dalam bakul. So seorang akan tutup mata and tim lain akan bagi arahan lah untuk dorang execute, maksudnya. Contoh ke kiri bola kanan, bola hijau kat kiri. So dorang kena ikut arahan ke kiri. Lepas tu okey ambil baru ambil. So macam tu lah. Kanan, okey, kanan. Pusing depan.
So game seterusnya kita orang kena main-main baling belon air dan kena sambut pakai apa? Kain ni supaya dia tak pecah. So mencabar sikit lah. Saya akan pas kamera dekat Ilman. Cameraman, pasang phone je. 2, 3, start. Baik aku pegang. 1, 2. Nice game man. Game tarik tali. Second last game dekat luar. Lepas tu kita ada game kat dalam. Let's go. Tapi tim kuning dah menang kan tadi. Kalah. Tim kalah. Ilman macam biasa dia kalah. 3 besar. 3 besar. Sana 3 kecil. Okey. Alasan yang baik. Hijau kuning. Rekod semuanya tengok rekod aku je. Ada main tipu mengadil. Naik 1, tegangkan tali. 2. Kuning bapak godang. Kuning menang. Juara bertahan. Last game menang. Zali. Dia ingat apa? Kita ayam ke? Ayam ke? Kenapa? Tolong kaki dia man. Macam tu. Dan dia terkejut sebab kalah ni. In. Out. In. Out. Mampaklah menang. Mampak menang lah. Ni dah menang lah. Kenapa tembak hidung? Bukan kau luar tadi. Out lah. Kau kat dalam. Oh ya. Apa boleh tak pasal ni? So sekarang ni kita orang dah keluar daripada homestay tu. Kita orang sekarang ni nak pergi ke mana? Bowling kan? Kita akan pergi buat main bowling sekejap dengan orang. Last game. Lepas tu kita makan dan terus beredar lah. So sementara nak sampai bowling tu, semua nak inform yang best lah bila dapat sama-sama dengan orang, dapat bagi tahu yang orang ada bonus untuk tahun ni and ada increment gaji setiap untuk tahun ni. So memang seronok gila sebabnya kita orang company kecil yang usaha untuk bibik lah bagi apa yang company besar boleh bagi. Itulah kita orang punya target sebagai majikan, bos dorang ataupun sebagai director of company ni apa semua. So kita akan buat the best lah untuk siapa yang kerja dengan kita orang, siapa yang bantu kita orang. Harap dorang semangat, harap dorang dapat balik, harap dorang dapat bagi the best performance dekat kedai tu nanti. Lately ni memang banyak komplain, tapi sebabkan saya faham semua budak-budak baru, dorang banyak benda yang dorang tak dapat nak kejar lagi. Hopefully semua akan berjalan dengan lancar and ada benda best yang kita orang bagi tahu kat dorang. Trip untuk tahun depan, bajet ni macam mana. So kalau ada rezeki kita akan ke overseas lagi sekali, tapi bukan main-main punya, insyaAllah. So let's go. Kita nak pergi bowling jap. Kita tengok Abang D main. Kita tengok Abang D main. Kena ke tak kena? Allah. La Allah. Belum start lagi ni. Boleh lah. Okay. Jumpa lagi insyaAllah. Okay. Terima kasih bawa kita orang pergi bercuti. Jaga lelaki elok Okey. Okay. Elok maka aku balik 90. Jaga lelaki elok Okay. Okey. Jaga lelaki elok Lagi sikit. Bawang